Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan satu projek inovatif yang dinamakan Auto Rain Shield, iaitu sistem pelindung hujan automatik yang dideka untuk memberikan perlindungan segera apabila hujan turun. Projek ini dibangunkan bertujuan untuk memudahkan pengguna, mengurangkan kebergantungan manual dan meningkatkan keselesaan dalam cuaca tidak menentu. Hujan merupakan fenomena alam semula jadi yang sukar dijangka. Dengan sistem ini, kita boleh terus terlindung tanpa perlu mengalihkan baju ke kawasan terlindung secara manual. Penyataan masalah. Masalah utama yang ingin diselesaikan ialah kesukaran penggunaan bertindak balas dengan cepat terhadap hujan. Contohnya, ketika menyedai baju. Baju atau pakaian mudah basah apabila hujan turun secara tiba-tiba. Oleh itu, objektif utama projek kami ialah mengesan kehadiran hujan secara automatik, mengaktifkan pelindung iaitu shield tanpa sentuhan pengguna, dan meningkatkan kecekapan dan keselesaan pengguna dalam menghadapi hujan. Keaslian, projek ini unik kerana menggunakan sensor hujan dan motor untuk menggerakkan pelindung secara automatik tanpa kawalan manual. Tidak seperti bumbung statik, sistem ini boleh bergerak sendiri apabila hujan dikesan. Ia lebih praktikal sesuai untuk kawasan, jemuran atau tingkap dan mudah dipasang di rumah. Antara kegunaan Auto Rain Shield ini sangat sesuai digunakan dalam pelbagai situasi. Antaranya kegunaan rumah seperti tingkap automatik yang tertutup apabila hujan. Selain itu, kenderaan untuk melindungi tingkap kereta jika pemilik tiada. Dan seterusnya, gerai atau kedai tepi jalan untuk melindungi barangan jualan yang berada di luar. Peribadi pula sebagai payung automatik mini atau pelindung beg. Antara kelebihan projek ini dari segi masyarakat, ia meningkatkan kesedaran telacu pintar. Masyarakat akan lebih terbuka menerima penggunaan sistem automatik dalam kehidupan harian, khususnya berkaitan keselamatan dan penjagaan harta yang menyokong gaya hidup moden pada zaman kini. Sistem ini selari dengan keperluan gaya hidup masa kini yang menekankan kemudahan, kecekapan dan automasi. Ia sesuai digunakan di pelbagai jenis kediaman. Ia boleh dipasang di rumah teres, pasupuri dan flat, menjadikannya praktikal untuk pelbagai komuniti perumahan. Ia akan mewujudkan persekitaran yang selamat dan terurus. Pelindung automatik ini akan mengurangkan risiko kemalangan akibat lantai yang licin atau barang rusak akibat hujan. Ia akan meningkatkan kualiti hidup komuniti. Dengan kurangnya kerusakan harta, masyarakat akan menjadi lebih selesa dan kurang tekanan harian. Kelebihan bagi pengguna pula, ia juga dapat melindungi hujan secara automatik. Pengguna tidak perlu bimbang jika terlupa menutup tingkap atau menarik jemuran kerana sistem akan bertindak sendiri apabila hujan dikesan. Ia juga menjimatkan masa dan tenaga pengguna. Tidak perlu keluar rumah semata-mata untuk menutup jemuran apabila hujan turun secara tiba-tiba. Ia juga dapat mudah digunakan oleh semua golongan. Sistem ini tidak memerlukan kemahiran teknikal, sesuai digunakan oleh orang tua dan orang kurang upaya. Kos penyelenggaraan juga agak rendah. Komponen sistem ini mudah dijaga dan tidak memerlukan kos tinggi untuk berfungsi dalam jangka masa yang panjang. Ia juga dapat memberi ketenangan fikiran. Pengguna boleh keluar rumah atau bercuti tanpa risau tentang hujan kerana sistem akan melindungi kawasan terdedah secara automatik. Kebolehpasaran. Saya akan membentangkan mengenai kebolehpasaran sistem yang telah kami membangunkan. Pertama,
Sistem ini mempunyai permintaan yang tinggi, terutamanya dalam kalangan pengguna masa kini yang semakin berminat terhadap teknologi automatik. Pengguna moden mencari solusi yang dapat memudahkan tugasan harian, dan sistem kami menawarkan nilai tambah dengan beroperasi secara automatik tanpa memerlukan kawalan manual yang berterusan. Kedua, dari segi kos dan harga, sistem ini direka dengan kos pembangunan yang rendah. Ini membolehkan ia dijual pada harga yang mampu milik, menjadikannya sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat, termasuk golongan pendapatan sederhana dan rendah. Ketiga, sistem ini fleksibel dan boleh dipasang di pelbagai jenis kediaman, sama ada di rumah teres, pangsapuri, rumah kampung maupun flat. Ini menjadikan ia mudah diterima oleh pelbagai pengguna dan tidak terhad kepada satu jenis kediaman sahaja. Akhir sekali, dari sudut potensi komersial, produk ini bukan sahaja sesuai untuk pemilik rumah individu, tetapi juga boleh dipasarkan kepada pihak-pihak lain seperti pemaju perumahan, kontraktor dan syarikat lanskap. Ini dapat membantu mereka meningkatkan nilai projek yang ditawarkan kepada pelanggan mereka. Ini adalah demonstrasi untuk projek yang kami telah buat sekarang. Di sini, ini adalah Arduino, iaitu akan mengawal logik segalanya, dan kabel ini adalah dari power supply untuk memberikan power untuk semuanya, including motor kita dengan sensor kita. Ini adalah motor kita yang akan disambung kepada ampayan, dan atas di sini adalah sensor air yang akan detect bila ada hujan. Ya. Sekarang kita akan buat simulasi hujan. Di sini boleh nampak bahawa ampayan telah masuk ke dalam bila sensor air detect ada hujan, dan bila hujan telah berhenti dan air di atas sensor itu dah kering, air itu akan keluar lagi. Kesimpulannya, Auto Rain Shield merupakan satu inovasi ringkas tetapi sangat berguna. Ia menggabungkan teknologi dengan keperluan harian masyarakat untuk memberi perlindungan segera dari hujan secara automatik. Dengan sistem ini, pengguna tidak perlu risau jika hujan turun tiba-tiba kerana pelindung akan berfungsi sendiri. Kami berharap projek ini dapat dikembangkan ke tahap komersial dan memberi manfaat besar kepada pengguna. Sekian sahaja pembentangan kami. Terima kasih.